Bagaimana Puan Laura settle hutang PTPTN 3 tahun lebih awal guna 5 dinar? Masa mula kerja dulu, Puan Laura cuma fikir satu je, nak cepat habiskan hutang PTPTN. Tapi dengan gaji yang baru nak stabil, memang susah nak buat simpanan besar. Jadi dia pilih cara paling simple, simpan emas sikit-sikit setiap bulan. Sejak Februari 2023, dia mula kumpul 5 dinar emas. Masa tu nilai dia lebih kurang RM6,669. Tak besar mana pun, tapi dia konsisten. 2 tahun kemudian, bila harga emas naik, 5 dinar tu dah jadi RM10,577. Bezanya hampir RM3,900. Cukup untuk diselesaikan baki hutang PTPTN 3 tahun lebih awal dari jadual asal. Sekarang, setiap kali tengok slip gaji tanpa potongan hutang, dia senyum lega. Rasa macam beban besar dah hilang, katanya. Lepas hutang, Puan Laura teruskan langkah seterusnya. Bina tabungan kecemasan, tambah simpanan emas dan rancang masa depan dengan lebih tenang. Kadang kita tunggu peluang, tapi sebenarnya peluang tu boleh kita cipta sendiri. Bermula dengan tindakan kecil hari ini. Jika tuan-puan juga nak belajar cara simpan emas dengan betul, saya boleh bantu tunjukkan jalan. Hanya DM atau rujuk pin post atau klik link di profil untuk daftar.